Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya, Syafiq Property. Saya nak bawa anda tour satu rumah dekat area Sekamat, Kajang. Rumah ni adalah satu rumah semedi berkeluasan 3,595 square feet. Dia ada 8 bilik termasuk satu bilik karaoke dan juga 7 tandas. Dan siap ada swimming pool. So saya tak sabar nak tunjuk anda kat rumah ni. Jom, let's go. Kalau kita tengok kawasan ni adalah memang kawasan yang tenang lah. Kawasan yang tenang, boleh katakan tenang, dan dia ada easy access kepada NKVE, Sert Highway, Lekas, LDP, Best Raya, dan anda juga boleh akses ke Kuala Lumpur, Putrajaya, Cyberjaya, KLIA dengan mudah. First kali bila kita masuk, kalau anda boleh tengok dekat luar sini, dia ada 2 tingkat dan atas tingkat 1,5, dan sebenarnya dia ada lagi satu tingkat dekat bawah tanah. Jom, let's go. Alright. Okay, so kalau anda masuk, bila buka pagar ni, dekat sini boleh katakan boleh muat dalam 2 kereta lah dengan selesa sebenarnya. Dan kalau dekat luar-luar ni pun boleh parking dekat tepi-tepi pokok semua. Belah kanan ni kita ada satu swimming pool. So siapa-siapa kat sini yang nak buat untuk rumah untuk family, untuk homestay, rumah ni memang sangat sesuai kan. Jom kita tengok swimming pool dengan siap ada kemah. So memang best kalau korang nak lepak dengan family, dengan anak-anak dekat sini. So kolam dia, dalam dia berapa ni saya tak pasti, kita kena check balik. So tapi dia adalah kolam untuk orang dewasa lah, dengan ada kemah. Okay. So jom kita masuk ke dalam rumah. Okey, sebelum tu dekat bahagian tepi ni, kalau anda tengok daripada sini, cuba kat sini. Ini adalah pintu masuk utama. Dekat sini dia ada pintu juga. Boleh buka juga. So kalau contoh ada family gathering, ada nak buat makan-makan ke kat luar ni, senang. Boleh masuk ke luar sukati dengan senang. Dekat belah tepi ni, macam saya cakap tadi, dia ada satu tingkat dekat bahagian bawah tanah. So boleh turun tangga ke bawah. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Okey, ni boleh katakan tingkat yang pertama lah. Kalau saya boleh panggil level bawah, level underground, ini tingkat pertama. Okay, so pertama sekali dekat bila anda masuk ni, by the way rumah ni, owner cakap semua yang ada dalam ni dapat. Maksudnya termasuklah aircon, kejap lagi kita tengok kat bawah ada sofa, semua ni dapat sekali lah. Kat sini ada aircon, dengan lampu dia dah buat cantik. Cuma rumah ni boleh katakan partial lah, tak ada perabot apa semua. So bila masuk nanti akan kena buat perabot. So kawasan dia sangat luas kat sini. Ini tangga, boleh ada satu tangga, boleh turun ke bawah dan boleh naik ke atas. Untuk bawah ni, rumah ni dia ada 2 kitchen. Ada satu dry kitchen, ada satu wet kitchen. Ini adalah dry kitchen dekat bahagian tingkat 1 ni lah. So dia ada satu island kat sini. Dah siap ada dengan hook and hot. Dia siap ada hood and hob. Okey. Ada sinki dan dia punya kabinet ni pun cantik, nampak luxurious. So kita akan dekat luar ni ada satu tandas. Okey. By the way, rumah ni mungkin keadaan dia ni lah. Sekarang tak ada orang duduk. Okey, keadaan dia mungkin ada berhabuk sikit lah. So bila masuk kita akan kemas lah. So ini tandas pertama, boleh tengok dulu. Okey, so ini bilik yang pertama. Bilik ni tak ada tandas, tandas dekat luar, boleh masuk. Dekat sini ada aircon dan lampu. Okey, so kebanyakannya berfungsi lah. Okey, kemudian ini bilik yang kedua. Bilik ni agak besar. Boleh katakan dia besar master bedroom lah. Dan macam saya cakap, rumah ni ada 8 bilik, ada 7 tandas. So kebanyakan bilik dalam ni ada tandas yang attach sekali dengan bilik dia. Bilik ni ada aircon, almari ni pun ada, dan dia juga ada tandas sekali dengan tandas. Jom kita tengok tandas. Okey, boleh masuk dulu. Sangat cantik ya tandas dia. Nampak
nampak eksklusif dan cantik lah. Okay, so jom kita dah selesai untuk tingkat 1. Jom sekarang kita nak pergi tingkat bawah. Tingkat bawah ni menarik dia sebab owner dah extend siap ada bilik karaoke. Siapa yang minat karaoke boleh consider untuk dapatkan rumah ni. So dekat tepi tangga ni ada satu store untuk anda simpan-simpan barang lah. Store bawah tangga macam biasa. Okay, ini dapur dia yang kedua. Macam saya cakap tadi, dia ada lagi satu wet kitchen. Inilah dia wet kitchen. Sama juga ada island, ada hood and hob, ada sinki, dia punya peti ais dan juga kabinet dah siap dah. Okey. So ini owner dah extend. Kat belakang siap ada meja, dia punya lampu ni memang cantik lah, ada kipas, ada aircon. Dan pintu ni boleh buka. Tak boleh buka. Kalau buka dia akan keluar ke belakang tadilah. Yang saya tunjuk dari luar, ada tangga ke luar tu kan. Ini dia yang saya nak tunjuk tadi, iaitu bilik karaoke. Bilik karaoke dia dekat bawah, tingkat paling bawah, tingkat bawah tanah. So dia dah siap dengan padding semua ni lah. So dia agak kedap bunyi kat sini. Dia dah ada dia punya pot untuk letak anda punya karaoke set. Cuma karaoke setnya tak ada. Dan ini dia ada bilik store kecil lah. Dan sofa ni pun sama juga. Setakat yang saya diberitahu, owner tinggalkan juga untuk anda. So sangat cantik untuk luangkan masa dengan family, duduk dekat sofa ni dan karaoke. InsyaAllah tak kacau jiran sebelah sebab bilik ni kedap bunyi. Okay, jom, let's go. Yang tadi tu bilik pertama dekat bawah. Ini bilik kedua dekat bawah. Dia kecil sikit, mungkin boleh buat untuk bilik maid ke kan. Dia macam ada kabinet kat situ. Dan sini ada tandas. Okey, dia ada tandas. Bilik ni pun ada aircon. Jom. Kalau anda perasan ada benda sikit-sikit tepi tu, biasalah. Kan rumah ni tengah tak ada orang, nanti kita akan kemas lah. Okey, so selesai untuk tingkat bawah sekali dan tingkat yang pertama. Jom sekarang kita nak pergi ke tingkat yang kedua dan juga tingkat ketiga. Okey, sekarang kita dekat tingkat kedua. Kalau anda tengok, ini bilik yang pertama tingkat 2, bilik kedua, bilik ketiga. Jom kita masuk ke bilik pertama dulu. Okey, so untuk bilik pertama ni, dia bersaiz sederhana lah. Ada siap dengan almari, kipas, aircon dan pemandangan menghadap ke bahagian belakang rumah ni. So menghadap rumah orang lah. Dekat sini ada taman permainan dekat luar sana. Okey, so bilik ni ada tandas. Jom kita tengok tandas dia. Okey, itu untuk bilik pertama. Jom. Ini pula bilik kedua. Sama juga, ada almari, dia siap dengan aircon, siap dengan lampu, kipas dan sebagainya. Ini ada tandas. Ini bukan tandas yang share dengan tadi, ini tandas yang dia sendiri punya. Okey, jom. Ini bilik kedua dan ini pula bilik ketiga. Saya boleh katakan bilik ni luas. Boleh katakan dia master bedroom juga, size master bedroom. Muatlah katil king size kat sini. Ada aircon, ada lampu. Dan dia punya langsir ni, nampak? Dia punya langsir ni memang cantik lah. Dia macam angle melihat keluar macam tu kan. So lighting semua tak ada masalah. Cuma kalau panas tu boleh tutup langsir lah. Kalau belah pagi, open ni kan, dengan suasana pagi memang cun. Ada aircon, ada almari. Almari pun dia dah built in dan ada juga toilet dekat sini. Okey, so selesai untuk bilik tingkat kedua ni. Tapi ada lagi satu yang saya nak share, iaitu kat tingkat 2 ni yang best dia, dekat tepi ni boleh keluar ke apa kita panggil balcony.
Balcony, anda tengok dia dah ada kapet hijau ni. Dan kat luar ni dia ada macam sangkar macam ni. Saya tak pasti untuk apa. Sangkar kucing. Owner kata sangkar kucing. So siapa-siapa yang nak beli kucing tu, inilah dia. Okay. So dia dah ada sediakan sekali tempat ni. Boleh tutup. So kucing boleh bermain-main dengan selesa je. Bukan sekadar manusia. Kucing pun boleh bermain-main dengan selesa kat rumah ni. So itulah dia. Okay. So balcony ni, inilah view dia daripada balcony. Boleh menghadap bawah. Kita boleh tengok swimming pool lah. Okay, jom. Okay, so selesai untuk tingkat kedua. Jom kita pergi pula sekarang kat tingkat yang ketiga. Okey, untuk tingkat ketiga ni, dia special sikit. Sebab dia bilik ni satu saja. Naik terus masuk ke bilik ni. Dia tak ada macam ruang tamu ke apa, tak. Dia terus masuk ke bilik ni. Bilik ni sekarang berwarna pink. Siap ada katil. Katil saiz king. So, first kali kita boleh keluar. Pun sama juga. Untuk bilik yang tingkat ketiga ni, dia ada juga balcony dekat luar. Siap dengan dia punya rumput artificial ni lagi. Jom kita follow. So, dia punya balcony ni bentuk L macam ni. Boleh tengok view depan. Boleh jalan sampai belakang. Kat sini boleh masuk juga. Ada pintu untuk ke bilik. Dan macam inilah rupa dia kat belakang. So rumah ni sangat luas. Okay, jom kita masuk balik. Untuk bilik ni dia ada tandas. Cumanya tandas dia sekarang adalah jenis yang terbuka ni. So mungkin untuk setengah orang dia akan pelik sikit, tapi tak ada masalah. Mungkin anda boleh tambah pintu ke apa. So dekat tandas bilik 3 ni dia ada sinki yang macam ni. Dia ada cermin yang boleh buka lampu macam ni. Yang orang panggil apa? Vanity mirror kan. Kemudian ini dia punya tempat shower. Kemudian kat sini dia punya bathtub. Siap ada bathtub Ini toilet dia. Dan juga dia siap ada walk-in wardrobe guys. Okay, so lepas dah mandi dan bersiap semua, terus boleh dress up kat sini. Cuma siap ada aircon lagi. So kalau nak tambah lagi, mungkin boleh tambah satu cermin lah untuk bersiap kan. Okay, so kita dah selesai cover semua bilik dalam ni. Okay, so sekian saja tour dan review saya untuk rumah ni. Lagi sekali, rumah ni lokasi dia dekat Sekamat Kajang. Ada 3,5 tingkat, 8 bilik termasuk 1 bilik karaoke, 7 tandas. So rumah ni owner nak jual dengan harga 1.6 juta, boleh nego. So siapa-siapa yang berminat boleh kontak saya di nombor yang tertera ini. InsyaAllah kita cuba deal sampai jadi. So itu saja daripada saya, Syafiq Property, untuk review rumah kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan jumpa lagi.